Hello guys, welcome back. Okay, aku nak sembang sikit pasal satu benda ni sebab aku rasa ramai juga yang perasan tapi tak ada yang komen pasal benda ni. Adib is back. Betul ke Adib dah balik ke Isa Aisap punya team kan? Kalau korang ada tengok video yang terbaru Isa Aisap kebelakangan ni lah, maksud aku selepas isu pemecatan dia Adib ni secara official, korang perasan tak kenapa Adib still ada dalam video tu? Bukan satu, bukan dua, tapi hampir semua video baru Isa tu memang nampak ada muka dia kat dalam tu. Ya. So sekarang ni pagi ni Abang Ubay nak sambung Pagi apa ni pula sambung pagi ni? yang untuk gearbox je lah. Gearbox. Untuk bracket. Semalam apa problem Puli depan ni belum dia orang wedding, okey, dia tak ada. tak gilung itu. Tak Oh gilung tu tak gilung. Ni dot embar lah. Kalau ayat Terengganu dot embar. Tak embar. Dot balance. Nama beli kostum. Kita Aisap. Wow. Kolam mandi je. Kita nak buat ni, biasa cakap tadi, test pakai kolam. Baik cik bagian kolam. Awak kena faham apa yang saya nak buat. Sebab sekarang Abang nak pasang casing dulu. Lepas tu lagi wire kabel lagi pun pada atas. Yes, saya nak pasang casing dulu. So, apa guna banyak ni untuk casing tu? Ya, perlu banyak. Macam nampak macam panjang. No. Cuma bezanya kali ni, dia dah bukan macam dulu. Dulu kita tahu dia handle kamera kan, drone kan, and kerja-kerja belakang tabir yang agak important kan. But now, lebih kurang macam assistant lah kan, macam Aiman and Zul. Tapi Adib ni nampak kurang di highlight kan dalam video kan. Macam tak ada tapi dia ada. Persoalan aku, dia dah kena serap balik ke? Ke aku yang ni tertinggal bas kan? Tapi setakat ni aku tak jumpa lagi kenyataan rasmi yang Adib ni dah diserap balik dalam tim Isa ni. Ya. So aku cuba fikir secara logik lah sikit kan. Sebelum ni Isa sendiri ada cakap kan dalam satu video tu, dia orang still berkawan lah macam biasa kan. Bukannya bergaduh pun tu, isu pemecatan tu hanya as a staff and boss kan. Contoh yang baik sebab tak adil untuk yang lain semua. Tapi hubungan saya dengan dia okey je. Kawan-kawan. Kawan-kawan. Tapi kalau bos dengan pekerja, saya kena buang dia. Sebab dah sampai maksimum. Last punya hal dia buat tu, aku rasa nak tumbuk muka dia. Itu memang saya tak boleh tolong punya benda. Itu langgar code of conduct. So, itulah. So tolonglah berhenti attack saya. Jadi kemungkinan besar Adib ni bukan masuk balik bawah company Aisap, tapi lebih kepada kerja personal dengan Isa. So that's mean Isa ni bantu dia secara personal, bukan under company atau join tim Aisap ni secara official balik. Tapi kan kalau betul lah macam tu kan, aku respect gila lah dengan Isa sebab dalam masa dia kena jaga nama company dia kena buat juga hard decision kan. Dia still tak buang member dia macam tu je kan. Dia still bagi ruang kan, still bagi peluang untuk Adib tu untuk ada income macam biasa kan. Ya. Sebab kita tahu kan, hidup ni bukannya senang berada kan. Sakit ke, broken ke, kena tinggal awet ke, komitmen tetap jalan kan. Betul. So untuk andaian aku, disclaimer ni cuma andaian aku, gaji Adib sekarang ni bukanlah dari company Aisap pun. Mungkin Isa sendiri yang bayar guna duit dia lah kan. Gaji dia sendiri kan dia bagi kat Adib kemungkinan. Sebab tu benda ni tak di-highlight kan. Korang pasang tak benda tu tak di-highlight kan pun. Setahu aku lah kan. So tak nak orang salah faham. Berbalik pada pasal isu Adib yang kena buang tu kan, honestly aku faham situasi Isa ni.
pressure dia bukan kecil bro. Kalau dia tak buat keputusan tu kan, mungkin lagi besar apa dia punya kesan, impact dia lagi besar untuk dia and company dia. Ya. Tapi dalam masa sama, kan, bila dia buat announcement pasal pemecatan Adib tu, kan, ada orang kata salah kan, tak boleh lah buat announcement macam tu. And bila dia tak buat, lagilah banyak spekulasi dia kan. So hidup ni memang serba salah bro. Hidup pun susah, mati pun susah. Apa-apa pun, ini cuma apa yang aku nampak dari luar je kan. Kita bukan dekat dalam tim diorang pun kan. Kita boleh nampak dari luar je. Tapi kalau betul Isa masih tolong Adib macam ni kan, memang respect gila bro. Kan, memang respect kan. Aku tahu kau tak perlu pun kan respect dari sesiapa. Ni sekadar luahan dari seorang fans untuk bagi positive vibe dekat kau bro. Okay. Patutlah kan ramai orang yang sanjung kau kan, pandang tinggi kat kau sebab kau punya attitude macam tu kan. Harap lepas ni tim korang Isa Aisap semakin maju dari apa yang korang dah capai sekarang. And hopefully impian korang nak bawa YouTuber Malaysia ke mata dunia berjalan dengan lancar selancar-lancarnya. Kan? Untuk Adib pula, semoga kau dapat kerja yang tetap sebelum Isa serap balik, serap kau balik secara official lah kan nanti. InsyaAllah. Okay guys, tu saja aku nak sembang dengan korang hari ni. Thank you for watching my POV. See you, Papa Roger. Why so serious? Hello guys, aku ada nak buat iklan sikit ni. Aku nak suggest kat korang satu mic wireless yang ni ada dekat link kat video ni. Dia ada dua mic, satu receiver. Receiver ni dia pakai kaki yang lightning macam ni. Boleh juga ada yang type C. Dia ada dua. Mic dia ada dua. So kalau korang berminat dengan mic ni, actually dia murah je tapi okay lah dia punya sound. Memang boleh jauh kan, lebih daripada 100 meter pun boleh kan. So kalau kau berminat, grab dekat link link video. Okay, Papa Roger. Why so serious?